Support breakfast menarik di Perlis. Warung Tepi Sawah. Pagi ni kita nak makan di warung tepi sawah. Kali ni cuaca pun elok, tak hujan dah. Bolehlah kita nak turun rendah ni. Pelbagai aneka makanan yang menarik. Kita cari pot dulu, cari pot. Cari pot yang terbaik yang ada view. Makan berviewkan sawah padi. Cantik. Aku tak masuk lagi Lepas makan kita boleh jalan-jalan dekat tepi sawah ni, healing-healing. Tapi kena berhati-hati lah. Ayang naik. Kaki apa ada lecok? Weh, lecah. Jangan juga, leceh. Jom. Lagi apa jatuh dalam kat bawah ni.